Dalam $3,300. dalam 14,000. Mana kata kan 14,000 dengan stok foto. So 14,000 dengan stok foto ni tak benda lagi. Hai, saya Wan Muhammad Ali. Dalam channel YouTube ni saya berkongsi dengan anda tentang cara buat duit dan juga bisnes secara online. Jadi kalau anda nak belajar tentang perkara-perkara tersebut, jangan lupa tekan subscribe dan tekan lonceng untuk pastikan anda dapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru. Okey, dalam video kali ni kita nak buat video reaction sikit. Kita nak belajar daripada video orang lain, iaitu daripada channel Tuan Saha 165. Saha 165. So anda boleh pergi ke channel beliau dan subscribe. Jom kita tengok video daripada channel Tuan Saha ni tentang salah seorang student kami yang berjaya buat RM14,000 menggunakan gambar AI. Jom. Dalam $3,300. dalam 14,000. Mana kata kan 14,000 dengan stok foto. So 14,000 dengan stok foto ni tak benda lagi. Yang bulan ni hot account. Aku $100 dah. Akaun ketiga $100 dah kan. Oh, cash out tak ulang. Ni hot cash out. Oh, Ni maintain lah. Maintain $100. Maintain 218. Oh, 800 dah bulan. Kau nak keluar lagi $2,000. Okay kan, $1,000. 18 hari bulan, 18 Disember 2024. Tu akaun pertama. Ni account kedua. Akaun kedua. Akaun pertama? Oh tadi yang. Oh, Account tadi. pertama keluar semua. Akaun pertama keluar rumah. Keluar. Akaun ni tak pernah buat keluar lagi. Mana memang kopo lah. Okay, kalau ikut akaun tau, Mustaq berlapak je tau. Kalau anda tengok Tuan Naim ni, dia tidak buat satu akaun. Okay, untuk buat duit dengan Adobe Stock ataupun menggunakan AI ni, beliau hasilkan beberapa akaun dalam 4, 5, 6 akaun macam tu. Setiap akaun tu mungkin dia buat niche yang berbeza ke, gambar-gambar yang berbeza ke, ataupun gambar yang sama ke. So itu saya tak tahulah, kena tanya dia sendiri ataupun kena belajar dalam kelas yang disediakan. Jadi sekarang ni kita tengok dia ada banyak tadi, ada yang dah ada satu bulan dapat $100, ada yang berkumpul, ada yang terkumpul $200. Jadi dia ada banyak akaun, dia bukan bergantung kepada satu akaun sahaja. Ni pertengahan bulan 4. Kalau ni akaun ni memang akaun malah ha. Pertengahan bulan 3, bulan 4, bulan 5. Oh, akaun malah oleh $1,000. Tidak, pertengahan bulan 4, pertengahan bulan 4. Tengah melapak. 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Last upload 30 bulan 7. Itu dah cara dah upload benda. Maknanya tu berapa bulan? 4, 5, 6, 7. 4 bulan. Dia pegang 3 bulan setengah. Buat kerja 3 bulan setengah. 3 bulan setengah buat kerja. $1,000. Oh. Ya, ya. So apa yang dimaksudkan adalah dalam 3 bulan setengah ataupun 3 bulan 15 hari lebih kurang, waktu tu adalah waktu beliau aktif lah, maksudnya upload gambar, kemudian dia tinggal. Jadi dapat lebih kurang $1,000 lebih lah. Dan $1,000 ni kita convert ke duit Malaysia lebih kurang RM4,500, RM4,500 Malaysia. Dan jumlah tu dia akan increase lagi ataupun bertambah lagi sebab gambar-gambar yang dah di-upload tu tak akan hilang. Gambar tu tak akan hilang, gambar tu akan kekal dalam Adobe Stock dan orang akan membeli secara berkali-kali dan kita akan untung lagi lah kan, dan itu adalah pendapatan pasif. Jadi macam Tuan Naim ini, dia buat satu akaun, dia aktif dalam 3-4 bulan macam tu, dia tinggal. Dia buat lagi akaun lain, dia buat aktif, dia tinggal. Macam tu. Jadi akaun tu akan jadi orang kata machine ATM dia lah, buat jana duit untuk dia. Weh, gila. Portfolio Yang ni dalam 8,000 lebih kan. 8,000 lebih. Maknanya 8,000 lebih gambar. So dalam tempoh 3 bulan tu dia buat 8,000. Kadang-kadang ada orang rasa macam banyaknya 8,000 kan, macam mana nak buat gambar 8,000, banyak sangat tu. Ada teknik dia, benda ni semua kena join kelas, kena belajar lah macam mana nak hasilkan gambar yang banyak. Dan anda jangan risau, 8,000 tu bukannya gambar kita pergi snap sendiri, kita pergi buat sendiri. Kita gunakan AI untuk jana gambar tersebut. kata gambarmu gambar yang berkualiti lah. Aku gambar ada 12,000. Ya, 2 bulan lepas tu baru akan nampak tu. Okey. Sebab aku ngelah bulan 7 dah, aku maintain je. Akan datang mungkin aku ni. Sebab mula-mula start emang mu kau lah upload gambar. Nak tahu tak sehari kena buat kerja. Kau bergambar buat? Dalam 200 ke 500 gambar. Sehari dalam 200 hingga 500 gambar. Tu macam maksima lah sehari. So kalau anda buat sehari 100 gambar, sebulan anda dah dapat dalam 3,000 gambar kan. Sebulan dah 3,000 gambar. Jadi 100 gambar sehari. So 100 gambar sehari ni macam mana dia boleh buat? Adakah dia bekerja daripada pagi sampai ke malam? Kan? Sebenarnya tidaklah. Guna software. Sehari 200 ke 500. Mana kata boleh diukur lah. Sebab ada orang kata mau boleh lah, mau guna teknik lain. Ada manual pun. Ni Rizak manual. Ni dua akaun kod 1,000 start bulan pertengahan bulan 4, last upload 22 tu 30 bulan 7 last upload. Itu dah cara sampai sekarang. Maknanya tu apa bulan memang pasif lah. Mula-mula memang kena kerja kau berarti pasif. Kalau mana cikgu bagi tu follow lah ke 90% cikgu bagi tugasan. Maknanya gambar apa yang dia nak buat kan. So gambar yang dia buat ni adalah yang dia belajar daripada cikgu. So cikgu bagi tahu tugasan-tugasan minggu ni nak kena buat gambar apa, minggu ni nak kena buat apa. So dia follow sahaja apa tugasan yang diberikan.
Itulah hasil dia. Dia bukan pandai-pandai sendiri. Oh, dengar tu. 90% tugasan dalam grup. Mana kata tak ada alasan ada idea kan. Dia nyusahnya idea je benar. Betul. Kalau lain dia teknikal dia berulang. Dah fikir dah. Kita buat. Mula-mula je lah. Susah tu idea kan. Nak tahu flow mana kan. Kena rajin buat gambar. So 2 akaun. Okey, secara total secara total orangnya. Mana kata Mustaq bulan 4 tau. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 9 bulan. Lebih daripada 12,000 kau saya boleh. Kalau ni 9,000 $3,000 $3,300 dalam 13 dalam 14,000 stok foto 14,000 dalam tempoh 9 bulan. So mungkin ada yang kata lama 19 bulan tu nak buat 14,000 kan. Ada orang kalau kita berniaga ni 14,000 tu dapat sebulan boleh dah dapat dah. Okay, so memang betul, tak salah. Cuma apa yang kita kena faham bahawa pendapatan itu pasif. Maksudnya selepas dia bekerja orang kata secara aktif beberapa bulan, 3-4 bulan terawal tu kan, kemudian jumlah terkumpul dia dah dapat lebih kurang RM14,000 Malaysia. Dan selepas itu walaupun dia dah tak buat kerja, income tu akan terus bertambah. Jadi benda tu yang kita nak, betul tak? Bila benda ni dah dapat jana pendapatan pasif untuk kita, dia seolah-olah aset. Ya, bukan seolah-olah, memang dia adalah aset digital yang memberikan kita duit secara pasif, dan dia seolah-olah adalah kita punya ATM machine yang menghasilkan duit tanpa henti. Itu yang kita nak. Upgrade Mac Studio. Beli aset Mac Studio, beli Mac Mini, Mac Studio. Mana kata kan? Bila dah dapat duit tu dia upgrade peralatan. Dalam masa berapa dia? 9 bulan tau. 9 bulan 14,000 dengan stok foto. So 14,000 dengan stok foto ni nak benda lagi. Tahu? Nak benda lagi. Side income. Okey, side income. Dan untuk makluman anda, kelas untuk belajar stok foto ni dengan guru dan juga dengan orang kata support, ada aktiviti mingguan, ada tugasan-tugasan yang diberikan. Kan, lepas tu anda boleh join kelas berulang kali. Maksudnya kelas stok foto ni kita akan buat lebih kurang 3 hingga 4 bulan kita akan buat kelas sekali. Kelas sekali tu maksudnya kelas live. Tetapi video rakaman memang dah ada dalam kita punya website yang mana anda boleh tonton, anda boleh tengok, anda boleh belajar bila-bila masa. Cuma kelas tu akan diadakan 3 hingga 4 bulan sekali macam tu. So bila ada kelas live, anda boleh join sampai bila pun. Maknanya tidak ada orang kata apa, tidak ada bayaran tambahan. Kemudian anda join group WhatsApp, anda akan dapat tugasan-tugasan yang diberikan oleh cikgu, dan tugasan yang diberikan oleh cikgu ni mengikut keadaan semasa. Sekarang ni gambar apa yang laku, so dia akan bagi tugasan tu. Lepas tu kemudian minggu depan gambar apa pula yang laku kan. So baru dia akan bagi tugasan tu. Dia bukan main hentam je suruh buat gambar sesuka, tidak. Anda akan belajar buat gambar yang betul. Tapi untuk ada stok ni, bagi aku macam suri rumah ke benda yang ada banyak masa. Janji ada laptop ataupun PC, ada internet. Betul. Je. Macam sama je. Macam kalau YouTube kan ada kamera, tak payah kamera dah. Tak payah. Asset dah boleh. Asset dah boleh. Asset dah boleh. Sebab nak ada software yang kita nak kena guna kan. Upscale. Nak upscale semua. Dia boleh, tapi mesti kena pakai dia agak susah sikit. Susah. Jadi banyak kerja. Saya kena buat sesi pula. So kalau nak buat online dia. Kalau nak buat kena ada laptop lah. Kalau boleh nak high spec, tapi kalau laptop yang biasa-biasa M1 cukup dah. MacBook M1 second hand 2,000 je. Tapi kalau macam dia tak ada bajet, dia ada RM500. Bajet nak beli laptop, boleh je tau. Boleh je. Tapi guna software online dulu. Betul. Upscale media. Jadi itu je aku rasa. So itulah dia perkongsian daripada channel YouTube Tuan Saha 165. Jadi anda boleh pergi ke channel YouTube dia untuk subscribe dan tengok video-video yang disediakan. Ada banyak juga ilmu-ilmu yang dikongsikan di sana. Dan kalau bagi anda yang nak belajar buat duit dengan desktop ni, anda nak belajar buat duit dengan gambar-gambar AR, nak gunakan Adobe Stock, lepas tu anda nak jana pendapatan pasif seperti mana yang dibuat oleh Tuan Naim Tani tadi, dah boleh jana pendapatan pasif sehingga 5 angka kan. Jadi apa yang perlu anda buat, anda boleh tengok link pada description ataupun pada bahagian komen di bawah, pin komen tu, dan klik di situ, kemudian anda akan dibawa ke landing page untuk anda register kelas Adobe Stock. Semoga bermanfaat. Kalau anda nak belajar lagi tentang cara buat duit dan bisnes secara online, jangan lupa tekan subscribe dan tekan lonceng untuk pastikan anda dapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru. Jumpa lagi.